Apa yang bakal terjadi pada PDRM FC petang nanti? Sudah dibelasah 10 gol pada pertemuan pertama. PDRM FC bakal menghadapi cabaran getih dari JDT nanti. Namun Eddie Gapil Edwin sebagai pelatih tentunya tidak ingin mengulangi kesilapan yang sama. Beliau diyakini sudah mempunyai rancangan khusus untuk meredam keganasan JDT nanti. Namun sebaliknya Ketua Jurulatih Johor Darul Tazim JDT, Hisko Munoz menegaskan pasukannya tidak mahu lagi dibolosi gol apabila berdepan PDRM FC pada aksi kedua pusingan 16 Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, petang nanti. Walaupun membawa kelebihan besar hasil kemenangan 10-1 pada perlawanan pertama, Munoz menegaskan baki 90 minit masih perlu diharungi dengan penuh fokus dan disiplin. Kami bermula dengan baik pada perlawanan pertama, tetapi baki 90 minit masih menjadi penentu. Kami tidak boleh berada dalam zon selesa dan perlu kekal fokus sepanjang perlawanan, katanya. Menurut jurulatih kelahiran Sepanyol itu, persembahan konsisten dari minit pertama hingga whistle penamat amat penting bagi memastikan JDT mengekalkan momentum kemenangan dan mara ke suku akhir selaku juara bertahan. Sebagai juara bertahan, kami perlu bermain secara konsisten dan mengelakkan sebarang kesilapan, terutama di bahagian pertahanan. Kami tidak mahu dibolosi gol lagi. Walaupun kami memiliki kelebihan jaringan besar, kami tetap perlu mengekalkan pendekatan taktikal yang sama. Jika kami tidak konsisten, perlawanan akan menjadi sukar, katanya. Beliau tidak menolak kemungkinan memberi peluang kepada pemain yang kurang mendapat minit permainan, namun menegaskan kemenangan kekal menjadi misi utama pasukan. Jika berjaya menyingkirkan PDRM FC, JDT akan berdepan Melaka FC pada suku akhir. Prediksi skor antara JDT melawan PDRM FC dengan berkomentar di bawah video, berapa kira-kira skornya petang nanti? Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.